Matematik tingkatan 4 bab 1 fungsi dan persamaan kuadratik. Macam mana kita nak jawab soalan B ni? Mudah je. Firstly, kita kena darabkan dulu 8x darab 3x, 8x darab negatif 1, 16 darab 3x, 16 darab negatif 1. Jadi jom kita buat. Kita akan dapat 24x kuasa 2 tambah 40x tolak 16 sama dengan 48. Jadi 48 ni kita boleh pindahkan ke kiri menjadi negatif. Kita akan dapat 24x kuasa 2 tambah 40x tolak 64 sama dengan kosong. Jadi setelah kita dapat nilai ni, kita kena kecilkan. So dengan menggunakan sifar berapa yang kita boleh dapatkan untuk kecilkan. Jadi saya akan menggunakan bahagi 8. Semuanya bahagi 8. Jadi selepas kita bahagi semuanya 8, kita akan dapat 3x kuasa 2 tambah 5x tolak 8 sama dengan kosong. Okey, lepas tu kita boleh faktorkan untuk kita dapatkan nilai x. So kita akan buat kurungan kat sini. Jadi macam mana kita nak faktorkan? Kita pergi ke kalkulator, tekan mode 1, 2, 3, equation tekan 1, ke kanan, tekan degree, tekan 2. Okey, lepas tu kita masukkan nilai. Yang A ni adalah 3, add kuasa 2, A ni adalah 3, masukkan nilai sama dengan. Untuk B ni adalah 5, add kuasa 1, 5 sama dengan. Dan untuk C adalah negatif 8. Saya betulkan sikit, negatif 8 sama dengan. Okey, kita akan dapat nilai x sama dengan 1, positif 1. Dan satu lagi adalah kita tekan shift, kita tekan A, B per C. Kita akan dapat negatif 8 per 3. Yang kedua adalah sama dengan negatif 8 per 3. So ini adalah jawapannya. Dan untuk dalam kurungan ni, kita akan letak macam ni, 3x tambah 8 dengan x tolak 1. Jadi ini adalah jawapannya. Mudah je kan nak jawab soalan macam ni?